Okey, hari ini kita akan kupas satu isu yang betul-betul menggegarkan golongan elit di seluruh dunia. Ya, kita akan selami fail Jeffrey Epstein dan kita akan lihat apa sebenarnya isi kandungannya dan kenapa semua ini sangat penting untuk kita semua faham. Baiklah, jom kita mulakan. Tapi kita akan mula dari hujung cerita dulu, iaitu kesan-kesan besar yang sedang berlaku sekarang juga. Nah, petikan dari The Guardian ni kan, ia betul-betul kena pada apa yang ramai orang dah lama rasa. Iaitu tanggapan yang golongan atasan ni, mereka macam hidup dengan peraturan mereka sendiri, seolah-olah kebal dan tak boleh disentuh. Dan ini bukan lagi cakap-cakap kosong tau. Benda ni sedang berlaku di depan mata kita. Cuba lihat nama-nama besar macam bekas putera Andrew dan ahli politik Peter Mandelson dah pun ditahan. Dan bukan itu sahaja, siasatan rasmi sekarang sedang berjalan di banyak negara. Semua ini buat kita tertanya-tanya kan, apa sebenarnya fail-fail ni sampai boleh cetuskan reaksi antarabangsa yang begitu besar? Ini antara salah faham yang paling besar. Ramai orang bayangkan ada satu senarai pelanggan yang kemas dan tersusun, tapi realitinya jauh lebih rumit dan serabut. Ia sebenarnya satu arsip digital yang sangat besar dan tak teratur. Nak tahu besar mana? Bayangkan, Jabatan Keadilan dah keluarkan lebih daripada 3.5 juta muka surat dokumen. 3.5 juta! Sebab itulah wartawan dan penyiasat perlukan masa yang begitu lama untuk tapis semua maklumat ni. Jadi dalam arsip gergasi ni ada macam-macam benda. Kita bercakap tentang email, log penerbangan jet peribadi, buku kenalan yang terkenal tu, dokumen-dokumen mahkamah, sampailah ke lebih 180,000 imej dan lebih 2,000 video. Persoalannya sekarang, macam mana semua benda yang sangat peribadi ni boleh sampai terbongkar kepada umum? Jom kita lihat perjuangan di sebaliknya. Pendedahan ini bukan kerja sehari dua tau. Ia adalah hasil pertarungan yang memakan masa berdekad-dekad. Semuanya bermula dengan siasatan awal pada tahun 2005, kemudian melalui perjanjian pengakuan yang penuh kontroversi, sampailah Epstein ditangkap semula pada 2019 dan Ghislaine Maxwell disabitkan bersalah. Semua ni takkan terjadi tanpa desakan wartawan dan tekanan tanpa henti daripada mangsa. Isu ini jadi begitu panas sampaikan ia menjadi janji politik yang utama. Semasa kempen 2024, pendedahan fail-fail ini digunakan untuk meraih sokongan yang lagi menguatkan desakan orang ramai untuk ketelusan. Tapi, apa yang jadi selepas itu agak pelik. Selepas janji kempen dibuat, tiba-tiba Jabatan Keadilan mengeluarkan memo rasmi yang kata tiada senarai pelanggan pun wujud dalam fail itu. Ini terus mencetuskan kekeliruan dan ramai yang menuduh ada cubaan untuk menutup kes. Disebabkan tekanan politik yang dah tak boleh dibendung, akhirnya Akta Ketelusan Fail Epstein diluluskan oleh Dewan Perwakilan. Dan cuba lihat angka undian ini, 427 menyokong dan hanya seorang yang menentang. Ini menunjukkan betapa kuatnya desakan orang ramai. Jadi, selepas semua perjuangan yang panjang ni, bila fail ini didedahkan, apa sebenarnya yang kita belajar tentang dunia Epstein? Apa yang fail ini sahkan ialah wujudnya satu jaringan elit global yang sangat luas dan saling berhubung. Kita bercakap tentang ahli politik dan pemimpin dunia, kerabat diraja, bilioner teknologi, ahli akademik ternama, tokoh perniagaan, pendek kata dari hampir semua sektor penting dalam masyarakat. Okey, yang ini sangat penting untuk kita faham dan ingat. Walaupun ada banyak nama disebut, perkaitan tak semestinya bermaksud bersalah. Hanya kerana nama seseorang itu ada dalam fail, ia tak membuktikan mereka telah melakukan sebarang jenayah. Walau bagaimanapun, pengesahan tentang jaringan ini dan butiran-butiran di dalam fail itu sendiri telah membawa kesan yang sangat nyata dalam dunia sebenar. Kesannya memang pantas. Ada penangkapan berprofil tinggi, ada yang terpaksa meletak jawatan penting dalam kerajaan, dan sekarang siasatan jenayah yang baru sedang dilancarkan di seluruh Eropah. Banyak kes ini berkait dengan satu pertuduhan yang spesifik dan serius, salah laku dalam jawatan awam. Tapi, apa sebenarnya maksud pertuduhan ni?
Secara ringkasnya, ia adalah satu undang-undang lama yang sangat berkuasa di UK. Ia digunakan untuk mendakwa pegawai awam yang sengaja menyalahgunakan kuasa atau mengabaikan tugas mereka sehingga melanggar kepercayaan orang ramai. Ia satu pertuduhan yang sangat serius. Tapi, ada satu lagi kesan yang sangat tragis. Dalam proses pendedahan fail ini, berlaku kesilapan suntingan yang cuai. Akibatnya, nama dan maklumat peribadi sekurang-kurangnya 43 orang mangsa telah terdedah. Ini satu pengabaian yang sangat besar terhadap privasi mereka. Jadi, apa gambaran besar daripada semua ni? Kenapa cerita yang begitu rumit ini sangat penting untuk kita faham? Sebabnya, fail-fail ini memberi kita satu peluang yang jarang sekali kita dapat, iaitu untuk mengintai di sebalik tabir. Ia menunjukkan kita bagaimana kekayaan dikumpul dan kuasa dirundingkan di kalangan golongan elit, sebuah dunia yang beroperasi dengan peraturannya sendiri, yang selalunya tersembunyi daripada pandangan kita semua. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir untuk difikirkan. Fail-fail ini memang sudah dibuka. Tapi, adakah ini penamat ceritanya? Ataupun, ia hanyalah sekilas pandang ke dalam sebuah dunia yang jauh lebih besar dan masih tersembunyi?